Okay, hai, Assalamualaikum. So, lama betul kita tak update pasal motor kita. So, hari ni kita nak buat servis Macam biasa, kita servis minyak hitam BSH. Okay, fully synthetic. Okay, tu yang spare punya kita bawa. Sekejap lagi dia akan bawa yang baru lah. Tu. Alright, so jom kita servis jentera kita Honda RS 150 RS. Okay. Okey, kalau ikutkan minyak hitam cik tangga ni, cik tangga dah melebihan sebab kita terlalu busy. Okey, tak sempat nak datang ke bengkel kan. So hari ni kita paksa diri untuk servis juga motor kita. Nampak ni. Ni kalau ikutkan dah berapa ribu nanti kita update balik lah. Ni minyak hitam cik tangga fully synthetic kita pakai. Alright, so jadi kita minta dia check semualah. Tayar depan, tayar belakang, rantai semua dia akan buat. Okay, so dia tengah check kita punya angin tayar lah. Kalau kurang dia top up lah. So hari ni kita tak buat banyak sangat, kita tukar minyak hitam saja. Next service baru kita akan buat penukaran spark plug. Okay, so jom kita masukkan minyak hitam baru. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak cantik ni. Okay, satu botol. Alright. So yang balance minyak spare kita. Okay. Alright. Settle. Okay. So lepas ni kita akan cuba luangkan masa. Kalau motor dah sampai servis, kita kena servis. Kita tak boleh tangguh-tangguh lagi. Okay. Komen pun ada bagi tahu jangan lama-lama, nanti boleh menyebabkan enjin kita bunyi kasar ataupun minyak hitam mula kering ataupun punca-punca enjin boleh rosak. Alright. Selesai kita buat servis So sekarang ni kita punya meter ni 82,854 kilometer Kita punya skrin pun dah problem. Kalau korang tahu kat mana tempat murah-murah nak tukar, bagi tahu. Okay, Roger. Ni kedai yang cik tangga pergi. Sekarang dia dah tukar nama lah, Sunyu Motor. Dia tak ada perkataan Honda dah. Alright. So macam biasa harga RM52. Okay. Dekat mana? Ni. Dekat sini. Sekarang dia dah tak ada perkataan Honda Alright. Tapi dia masih boleh buat servis Honda. Okay korang, jom luncur.